puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food kini kembali rebut peluang untuk menangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Selamat pagi Jeb, Rahim. Selamat pagi Di hari Arba ni mudah-mudahan kita semua dipermudahkan segala urusan lah Ya betul. Alhamdulillah, amin. Cuma kau tak sebut tarikh hari ni. Hari Arba tu dah betul. Hari Rabu 17 Ogos 2016, 14 Zulkaidah 1437 Hijrah. Arba dah betul kan? Arba tu betul lah. Aku lupa lah nak sebut taring. Tarik. Tarik. Oh, bahasa Raja bukan taring. Masih. Dia masih banyak, masih lagi tarikh. Tarikh. Bukan taring. Bukan taring Okey, jom kita mula pagi ni, boleh tak? Boleh. Boleh dah. Dapat cerita kan dah balik. Saya juga. Yang Okey. Kena ni. Jom kita mulakan pagi ni. Cantik. Ayo, ini dia Rami Sarip Panah Beracun. Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi Jeb, Shuib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Okey, kawan-kawanku. Apa dia Jom belajar bahasa Banjar. Silakan. Aku seronok sebenarnya lah. Kita dah berapa bulan ni kan dapat belajar bahasa Banjar. Yalah. Ramai orang jumpa aku semua bersurah Banjar lah. Bersurah tu cakap. Pandai. Kalau macam tu aku try lain lah Lain. Ini sebagai rewind kepada korang juga Boleh. Aku pagi ni lah bila bangun tidur macam ada minek-minek sikit. Minek pening. Pandainya dia. Wui. Dah ayat kau tu. Baik betul. Aku agak-agak je. Ya dah bangun apa lagi? Takkan mamai-mamai kan. Okey, Lain. Lagi. Okey, Senayan kalau kau ingat apa? Isnin. Ui. Tak, anak murid seorang ni diam. Aku perhatikan dia. Lain. Lain. Apa dia? Kastika kalau ingat. Kastika. Apa? Yang dalam nasi kandar tu, kas-kas. Bukan. Kastika. Ini buah-buahan. Ingat tak? Ui. Wah. Ini kita pernah keluarkan. Peliknya nama buah ni. Ni lupa. Kastika. Betik. Buah betik. Buah betik. Okey. Yang kau panjang-panjang cerita betik tu. Lupa lah. Okey, cukup lah tu. Maknanya minek tu pening. Tadi bersurah tu cakap. Kastika tu betik. Minek pening dah sebut tadi. Okey tu Okey. Kita refresh lah. Boleh. Okey, kejap lagi berita antarabangsa pula daripada Rahim. Biar Kastika. Ya betul. Biar betik. Budak-budak sekarang kan. Biar betik. Boleh. Kastika. Ini dia Kahitna cantik Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi Jeb, Shuib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Okey, sebelum ke berita antarabangsa, kita nak beritahu berita gembira Alhamdulillah. juga. Bagi Jeb. Kita punya The Pocket Rocket Man. Oi. Adizul Hasni Awang berjaya menyumbangkan pingat gangsa di Rio Janeiro. Tahniah juga lah. Saya dengan orang kata wakil-wakil dunia. Memang lah. Tahniah lah. Yes, kita dah 2 pingat, 1 perak, 1 gangsa. Ya, Alhamdulillah. Baiklah. Kita teruskan saja. Okey. Berpantun pagi ini. Boleh Rahim. Jalan-jalan ke Kota Baru. Duduk bersimpuh di atas beranda. Hari yang baru, semangat pun baru. Yelah. Izinkan sepatu menghiasi pagi anda. Cantik. Terbaik Im. Orang utan pandai beraksi depan kamera. Utan memang pandai. Aku pergi zoo pun memang pandai dia. Memang kau tahu ni. Tahu benda ni. Tapi ni di Beijing. Okey. Satu klip video menunjukkan gelagat seekor orang utan yang pandai beraksi di hadapan kamera menjadi sensasi di internet baru-baru ini. Haiwan yang peramah itu ternyata bijak bergaya ketika dirakam gambar bersama pelancong di sebuah pusat hidupan liar. Aku dia bergambar tu okey lagi. Dia cakap apa? Peramah Dia peramah.
Ramah maksudnya dia mesra Mesra. lah. Oh, kan boleh ajak borak. Ajak borak kan lari orang kat situ. Macam gitu cerita dia Kalau kau tengok gambar dia pun cantik. Dia apa perempuan ni lah. Tapi ni kita nak ingatkan je lah. Kalau macam kat zoo ke hati-hati. Kita kadang-kadang tak tahu Yelah. dia punya mood. yelah, Kau hati-hati. So lah hati-hati sebab dia ada anak kecil kan. Kalau kau pergi takut kau leka, orang ambil gambar orang kau yang hutan. Alah, aku ingatkan kau cakap anak aku kena jaga. Aku cakap, ni kenapa dia lepaskan ni nak bergambar? Hutan Tak suruh orang tak jaga anak kau. Kau dah bergambar. Tak, tadi cara dia nasihatkan. Okey, pergi zoo baik-baik. Kau Lawak tak ada begitu anak. dia kena set up. Lawak dia kena set up bagi orang leka. Okey. Tibalah. Asalkan benda tu ada manfaat pada orang lain. Okey. Yelah. Memang kena pergi zoo hati-hati Betul. Terima kasih Rahim berita tu. Cantik. Sekejap lagi ada pening dan juga lagu daripada Fajar Tahir, Mahakarya Cinta. Sepatu Sinar pagi masih lagi bersama dengan kami Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Okey, sekarang ni pening ini perkataannya Soul. S-O-U-L. Oh, jiwa. Ini tahu. Kadang orang cakap nyanyi tak ada jiwa, tak ada soul. Ini S-O-L-E. Bunyinya Soul. Selamat. Aku nak sebut Soleh. Maksudnya apa, Yim? Ada 3 maksudnya yang aku tahulah. Okey. Yang pertama, satu-satunya. Satu-satunya. Atau hanyalah. Hanyalah. Mana nak buat dengan contoh senang lah. Bagi ayat, Im. His sole interest is football. Salah satunya minat dia adalah bola sepak. Okey. Dapat. Yang keduanya tapak kaki. Tapak kaki Sol. Tapak kaki Sol. Ya, betul. Ya. Habis aku biasa tengok refleksologi. Itu kaedah mengurut. Kaedah mengurut. Kaedah mengurut kaki itu panggil refleksologi. Okey. Lagi satu maksud? Satu lagi ikan sisa Nabi. Ikan sebelah. Ikan sebelah. Itulah dia 3 makna. Dia satu kata 3 maksud terus itu yang aku tahulah. Yelah. Yang aku faham lah. Tak ada benda yang boleh buat aku kaitkan ke untuk mengingat 3-3 ni. Banyak kaki semih je lah. Oi, kau ada macam malas nak bagi. Ayat aku dah bagi, makna dah bagi. Kau nak suruh kaitkan lagi. Yalah, saja je. Alah. Cikgu pun ada panah angin juga tau. Kalau anak murid minta pada-pada lah. Kalau Rahim. Okey, terima kasih Rahim. Ini dia. Kata Jai Ibrahim, ku ingin lari. Sepatu Sinar. Segarkan minda dengan motivasi pagi. Okey, Datuk. Yes, selamat pagi, Datuk. Pagi, alhamdulillah. Bersua lagi kita, Datuk. Alhamdulillah. Ini tu kita nak cerita pasal jiran, kejiranan macam ni. Jiran tu penting. Kita tahu kan kadang-kadang yelah mak bapak jauh, saudara mara jauh, itulah kawan kita, jiran kita tu. Betul. Tapi macam mana, Datuk, kalau jiran yang suka mengumpat, kita nak bercampur ke macam mana ke? Tak bercampur kan macam ke sumbanglah dia ni tak nak Beli kawan rumah kau. gondolok lah, jiran tak ada. Apalah, simple. Itu jawapan kau, jawapan Datuk lain. Macam mana, Datuk? Kat hutan lagi selamat. Nampak. Macam mana, Datuk? So kalau itulah, kalau kita ada jiran yang mengumpat, saya cukup sedih bila kita diberitahu bahawa mendengar orang mengumpat, dosanya sama dengan orang yang mengumpat. Macam mana tu? Dengar je. Ya. So kita ni jangan mengumpat. Jadi kalau jiran kita suka mengumpat, kita kena pertamanya lah, maaf lah, ini klise, kita doakan jiran kita supaya berubah. Doakan. Sebab doa jiran amat makbul sebenarnya. Bila kita doakan jiran kita dalam senyap, diaminkan oleh malaikat. Satu. Yang keduanya, kalau kita ada kekuatan, kita pesanlah. Kita pesan ya, dengan cara tak langsung, cara hikmah tentang bahaya kita mengumpat ni. Orang kadang tak perasan. Ini bukan mengumpat lah cuy. Contohnya dia kata, ini cerita betul. Ini bukan mengumpat. Ini betul-betul. Bukan cobaan. Tapi bunyinya macam mengumpat tu kan. Menyebut hal keburukan orang lain yang memulakan orang. Mengumpat lah tu. Habis tu memanglah kita betul. Kalau tak betul tu fitnah. Kau nak apa cakap apa je. Datuk dah jawab tadi. Kalau maknanya kita bercerita tu, benda tu betul, jadi fitnah juga. Tak, itu mengumpat. Mengumpat. Mengata tentang perkara betul yang memalukan kawan. Contohnya,
Ya katalah Contoh contohnya kata kita cakap kat radio. Contohnya Rahim yang sangat handsome, yang lebih handsome daripada Arifin. Itu fitnah bukan. Betul tu. Itu benda betul. Itu betul. Itu betul. Dia sangat handsome, tetapi sebab kita sebut dia handsome tu dia rasa malu. Dia rasa alamak, apa ni kau aku jadi dia malu. Jadi mengumpat. Jadi berdosa. Bukan mengumpat. Mengumpat. Memuji orang buatkan dia malu dan tak suka. Jadi mengumpat. Jangan. Tapi bila Datuk cakap contoh tu Rahim handsome, memang betul apa? Itu fitnah. Yang kau dengki pasal apa? Sebab kita dah pernah jumpa dia. Jadi macam gitulah Dato' Ya betul. InsyaAllah. Faham. Terima kasih Dato'. Sama-sama. Motivasi Pagi bersama DMFK. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.45 pagi di Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana, Johor Bahru. Okey, Eb. Ya. Kita sukan Alhamdulillah, Eb. Dah berapa hari ni semuanya kabar yang mengembirakan, Eb. Oh, ini yang mana satu yang kita kongsikan? Ini nak ceritakan, Eb, tentang bergu kebangsaan kita, Eb. Aku tengok malam tadi. Memang debaran dia, ya Allah. Ya. Aku kat rumah, Him. Aku ni yang emosi lah, Him. Masa tengokkan lepas dia orang menang ni, menangis. Ya. Aku pula yang sebab. Yelah, Sebab betul kita lah. dapat rasakan je lah kepayahan dia orang. Selama ni dia orang training, kita mana tahu, betul tak? Tiba-tiba dapat dia cakap yang dia puas sebab dia dapat membanggakan negara. Jadi inilah cerita dia, debaran intai emas. Wee Sham, Wee Kiong mara final selepas benam bergu kedua China. First set aku tengok kita agak bukanlah menang mudah, maksudnya memang point tu agak jarak lah. Second set aku tengok kita dah kena bantai balik lah. 21-12. Set ketiga punya debar kejap-kejap tukar channel, kejap-kejap tukar channel lain. Asal minta hilangkan debar. Debar maksudnya macam lepas ni buka jarak lah berapa mata. Buka jarak lah berapa mata kan. Tak berani lah tengok. Faham. Dahsyat lah. Tapi bangga lah, bangga. Mungkin momentum dia dah tupaskan nombor 1 dunia tu. Dia bawa ke separuh akhir. Betul. InsyaAllah lah. Final bila Final itu tak dapat nak pastikan. Tapi yang dah tahu dah sekarang bergu campuran ke final. Bergu lelaki ke final. Kita tengah tunggu giliran Datuk Lee Chong Wei ni. Suku akhir malam ni. Ni. Maknanya walaupun kita kat Malaysia, kita tengok TV sebenarnya itu sokongan tau. Betul. Kita kena tengok sama-sama. Mestilah. Kita kena rasakan. Aku yang dapat rasakan tu sebab bila aku tengok TV, jiran pun menjerit. Ini mesti tengah tengok badminton ni. Yelah, apa lagi. Jiran mesti tengok sama-sama tengah. Sebab bila kaca smash, Dia serentak je kan. Dia serentak. Jadi bila dia orang smash, aku dengar jiran. Bila aku tukar channel lain, dia iyak. Bila iyak. Aku cakap ini mesti out ni. Sangkut net ke? Sangkut net ke kan. Yelah. Okeylah, jadi jom kita teruskan sokongan kita kepada pasukan kontingen Malaysia untuk badminton. 11.30 11.30 bergu campuran final. Final cantik. Melompat. Malam ni 11.30 final bergu campuran. Okey. Lepas dia Datuk Lee Chong Wei suku akhir, bergu campuran final. Okey, kita balik tengoklah malam ni. Malam. Malam. Ini pagi lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana, Johor Bahru. Okey, sepatu sosial hari ni. Ambil di Instagram Jeb Sepatu. Apa kes? Dia ni kalau tengok ini video tau. Dia menyanyi, kalau tengok caption dia, hiburkan Hajah Zubaidah. Kat bed. Aku nak tanya kau sikit lah. Apa? Kau memang macam gini kan, selalu kita dah ajak keluar, jom kita pergi meeting apa semua. Kau keluar lambat. Ini kerja kau Apa dalam? Aku suka kacau kat bed. Kenapa? Kak bed bayar aku part time hibur hati dia. Patut apa ibu kata apa? Kau tengok gambar sekali lagi. Bukan, kalau tengok video ni, dia dah cakap keluar lah. Aku nak buat kerja. Aku ni live tau. Aku nak on air. Kau faham? Itulah tu maksudnya gitar aku dah tak nampak dah ni. Jangan Kak Beb marah agaknya. Tak, kalau tengok muka ni dia marah. Itulah tu. Dia jadi tapi kalau kau tengok komen orang cakap lagu-lagu lama ni sedap aku pula memang suka lagu-lagu lama. Kalau kau perhatikan betul, gitar aku pun gitar lama aku tak pakai tali apa? Yelah gitar kau pakai biasa. Nylon. Bukan nylon. Habis rapi lah. Tali rapi lah.
Yang mana? Dah nampakkan punya lama. Rapia dia bagi. Yelah, lagu lama tu memang best kan. Kita takkanlah Firman nyanyi balik lagu Batu Apa Jangga. Jangan fikirkan lagu apa ni nak ibu orang kat beg. Tak payahlah lagi. Dia nak buat kerja. Orang marah. Ya. Kak Bek marah. Orang tak Kau live. tengok balik lah video ni. Kau tak selidik ke video kau ni? Aku dah sedih. Aku fokus pada aku. Aku tak perasan dengan Kak Beg punya reaction. Okeylah, itu dia. Kalau nak pergi tengok video tu, boleh pergi ke Instagram Jeb Sepatu sekejap lagi. Sekejap lagi di jam 7. Kawan tanya Ustaz jawab dan meja bulat terus sama kami Sepatu Sinar. Selamat pagi, masih lagi Jeb, Shuib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana, Johor Bahru. Okey, di jam 8 ni kami bawakan seseorang yang istimewa. Namanya Mak Dan. Mak Dan ni orang putih tapi cakap Ganu. Jadi kita nak tanya Mak Dan lah. Tadi Mak Dan cakap setahun cuti nak holiday, nak pergi Malaysia, Laos, Cambodia, Thailand. Tapi bila sampai Malaysia dekat Pulau Kapas, Kuala Terengganu, stuck kat situ, jatuh hati kat situ. Dah tak pergi dah. Plan asal tu dah tak pergi dah. Cambodia tak pergi, Thailand tak pergi. Jadi apa yang buatkan Mak Dan berhenti di situ? Dia macam ni, walaupun kita ada plan asal tu, memang bila kita travel macam travel secara backpacking kan, memang plan tu akan tukar. So masa tu kita sampai dekat Terengganu dah dekat 8 bulan dah kita merantau. Kita penat lah. Yelah. So kita tengok nak cari tempat yang boleh relax, yang boleh rehat lah. Yelah. Dah mulai kita jumpa Pulau Kapas. Kita jumpa Terengganu, lepas tu macam kan lifestyle kat Terengganu macam slow sikit, relax sikit. So kita okey lah, kita duduk sini dulu. Tenang, 2 minggu kita relax dulu. Rehat 2 minggu, 3 minggu. Lepas tu jadi sebulan, jadi 2 bulan. Dia jadi shock. Jadi shock lah duduk situ. Macam itu pasal Terengganu. Ni nak tanya pasal logat Terengganu. Logat Terengganu. Kenapa pilih logat Terengganu? Pasal dalam Malaysia banyak Dah logat. duduk Terengganu. Tahulah. Kelantan. Tahulah. Tapi maksudnya kenapa dia macam suka lah dengan logat Terengganu ni? Yelah, dah duduk. Yelah, mesti ada sebabnya pekat logat tu sendiri. Gini sebab tu ya, macam kata sebab memang duduk sana Okey, lah. jelah. So belajar dengan orang sana. Semula-mula kita nak belajar, bukan kita nak belajar logat Terengganu, bukan kita bahasa nak belajar, tu. Kita nak belajar bahasa Melayu lah. Tapi kalau belajar bahasa Melayu dengan orang Terengganu, memang dia ajar Yalah, logat Terengganu dia. lah. Logat Terengganu. So mula-mula kita ingat ni kita tengah belajar bahasa Melayu Bahasa ni. Melayu. Sampai kat KL, kenal lah. Cakap dengan orang pasta kan. Tapi plan asalnya kata akhirnya akan ke Australia untuk bekerja di sana. Jadi bila lama kat sini macam mana survive tu? Nak survive macam mana? Kita masa tu kita ada duit daripada UK lagi lah. Tapi lepas 6-7 bulan habis dah duit tu. Yelah. So kan duduk dekat Terengganu, dia macam tak mahal sangat lah. Boleh duduk lah. Lepas tu boleh minta kau duit dengan mak ayah sikit lah. Tapi backpackers memang macam gini. Memang Don't lah. survive. Yelah. Sebab kan kita macam style kita tak boleh duduk diam. Betul. So macam walaupun kita duduk situ, walaupun kita tak kerja, kita tolong buat ni. So macam orang bagilah duduk free ke apa, makan belanja makan. Tolong-tolong tu ada yang dapat upah tak? Ada orang bagi upah? Bagi upah tak lah, bagi macam bagi bilik tidur, bagi makanan kita. Yelah, orang baik ramai sayang Dengar Mak Dan pandai pantun. Ada patung. Tengok mana rumours ni. Kejap lagi. Sepatu Sinar. Orang UK tau ni. Selamat pagi, Jeb, Shuib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana, Johor Bahru. Okey, di studio hari ini kita ada Mak Saleh yang pandai cakap Ganu, namanya Mak Dan. Mak Dan, kita cuba pantun boleh tak? Boleh kau. Boleh sikit. Kan slow je ujung dia boleh. Kita buat macam situasi lah macam ni. Macam kita pergi Terengganu Pulau Kapas lah. Jadi kita pergi dengan Mak Dan. Rahim apa Kita pergi ke Mak Dan. Kita pergi dengan Mak Dan. Kau cuba dulu. Naik lori. Pakai kelendan. Okey. Betul. Jangan dikenang barang yang lepas. Okey. Ingat tanya sikit kat Mak Dan. Apa yang menarik kat Pulau Kapas? Mak Dan. Asik lah. Dia tanya. Okey. Awak dua kerat pun boleh lah. Kalau Dua tak kad boleh dia. empat. Okey. Pak kerat pun boleh. Kalau nak. Dekat Pulau Kapas tak ada pentas. Boleh tak? Oh boleh. Lagi. Tapi Dapat. ada ikan. Ada ikan. Okay. Tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita bagi masa. 2 kerat tu kau tak dapat, sambung tanya kat beg pun boleh. Boleh.
So kita layan dulu kan. Okey, layan dulu kan. Jadi tau. Jadi satu lagi je. Satu lagi. Tadi dah begitu keempat tu. Patut pas tadi depan. Dah. Ini patut 3 kerak Mak Dan. Ni duk kat dah. pentas tadi Ni mana? sambut tambah pula. Yang belakang betul. Ini dah 3 kerak dah pergi ni. Dua Maknanya- kerak yang senang yang senang. Nak juga. Nak juga. Nak kat segi. Sekali lagi. So. Kita pergi mancing. Tapi Jatuh. ikan tu makan di kucing. Boleh. Ikan tu Boleh. makan Ikan kucing. makan kucing. Betul lah. Betul. Jadi tau. Jadi. Ikan rimau makan ikan. Soalan aku tu mana aku jawab sini. Dia dah boleh logat Terengganu pun okey. Kita paksa nak pantun. Betul. Macam-macam benda nak kena Tak buat. sebenarnya nak sama pantun Terengganu senang sebab semua api dengan G. So api dengan G Terengganu baik dah. boleh. Mana orang boleh? Okey Mak Dang. Kejap lagi kita main cerita bab abjad. Kenapa tu? Cerita bab abjad Cerita bab abjad ni kita sama tak kita bagi situasi. Kita main daripada A B C D E F G sampai Z. Okey. Nanti kita akan mulakan perkataan tu daripada huruf yang kita berikan. Okey, faham. Huruf yang kita Cerita dapat tu tu. mulakan. Faham Kejap lagi kita main cerita bab abjad. Okey, sepatu sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Jalan-jalan sepatu sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos di Plaza Angsana Johor Bahru. Okey, di studio hari ni kita bersama dengan Mak Saleh boleh cakap Ganu, nama dia Mak Dan. Mak Dan. Okey Mak Dan, kita nak main cerita bab abjad pula ni. Okey. Tadi kita dah bagi tahu kan macam mana cara nak main dia. Situasinya apa? Kita jalan-jalan di Terengganu ya. Okey, boleh. Alright. Yang main Rahim, Jeb dan juga Mak Dan. Inilah Soaim kau. tak main Peluang kau. Mula dengan huruf A, silakan Rahim. Aku first time datang Terengganu. Apa yang menarik kat sini? Biar betul first time. Celup ikan dalam budu. Dia cakap pasal makanan lah. Sedap ke makanan ni? Makanan dekat sini semua sedap Im. Fuyu, Terengganu hebat. Kuano ni. Sampai Terengganu. Apalah kau ni? Apa? Apalah kau ni? Boleh. Aduh, macam tak pernah sampai Terengganu pula. I pun tak tahu nak cakap apa. Boleh. Jauh lagi kita jalan ni. Kurang lebih 1 jam lah. Laut dah nampak dah. Betul lah. Mana lautnya? Saya tak nampak macam ni. Noha, takkan kau tak nampak? Ambon. Allah, tak nampak dah ikan. Puyo. Kualiti bot ni okey ke ni? Kita naik ramai ni. Buat dah. Rezap. Dok Rezap. Rezap. Apa Rezap? Rezap macam kalau bahasa Inggeris fed up. Rezap. Bahasa Terengganu tu. Bahasa Terengganu. Saya setuju dengan Mak Dan. Saya setuju. Tapi saya tak. You tak setuju sebab apa? Van tu dah kunci belum? Kita naik boat ni. Van tu dah kunci belum? Walaupun band tu buruk, kau jangan tak kunci Mak Dan band tu. X. Nak cakap apa? Xylophone saya tak jadi. Why? Yes! Dia dapat juga cakap huruf X tu. Lain ni, kau bagi kunci band, aku ada barang tertinggal. Okey, balik. Alamak, nak balik dah kampung. Baru berapa hari Mak Dan dah nak balik? Cubalah kau rasa kalau kita duduk sini je terus. Datang KL tak tahu nak buat mana. Datang KL tak tahu mana. Macam tak biasa KL. Fisioterapi aku. Fisioterapi aku. Dah. Panjang sangat dah. Aku punya fisioterapi dulu aku main bola. Ada bercuti juga. Tak apa kita berfisioterapi. Yelah kat pulau aku nampak. Pulau ada fisioterapi, membohong. Dia pun pergi bercuti dengan keluarga dia. Kita bukan pergi dekat MSN. Ada fisioterapi. Tak boleh lah, tak apalah Mak Dan. Takut sampai balik. Jeb kalah lah Aku nampak. Dah. Okey, sekejap lagi kita akan bersama lagi dan masih lagi ada Mak Dan. Okey, terus sama kami Sepatu Sinar. Selamat pagi, Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Kita masih lagi bersama dengan Mak Dan, Mak Saleh yang boleh cakap Ganu ni. Okey, di sini nak ceritakan pasal dia dah berlakon dah sekarang ni. Hebat. Tentang Haramain Backpackers. Ceritakan sikit. Okay, so cerita dia is kita pergi Haramain lah. So kita pergi Mekah dengan Madinah secara backpacking lah. So kita start daripada KL. Kita pergi ke Beijing. Lepas tu kat Beijing tu kita naik kereta api.
naik kereta api dari Beijing ke Mongolia. Wow. Lepas tu habis Rusia. Lepas tu pergi negara Balkan, Croatia, Montenegro. Shooting berapa lama tu? Banyak negara pergi. Shooting 2 bulan tau. Oh 2 bulan. Dia 10 buah negara. 10 ke 11 tak ingat lah. Dan 29,000 kilometer. Nak sampai ke Mekah. Saya host tu dengan PU Aming. So kita 2 orang, kita pergi buat 2 orang. So kita pergi style backpacking lah. Kita naik kereta api dia Trans-Siberian, tahu tak? Trans-Siberian Express yang kereta api sepanjang di dunia lah. Naik tu juga? Naik tu jugalah. So paling lama dalam kereta api 4 hari. 4 hari dalam kereta api. Patutlah sampai 2 bulan. Ada tak kenang-kenangan yang tak boleh lupakan? Maksudnya pahit ke manis ke di antara? Yang pahit tu ada lah. Bukan masa kat Beijing. Masa mula-mula sampai tu, kita nak naik kereta api dia, tapi kita sampai lambat. So lepas train satu. So kena tunggu sampai esok lah. Esok tu satu macam masalah dah, campuran dah. Lepas tu hujan lebat. Lepas tu banjir atas track tu. So kita delay 20 jam. Kalau delay 20 jam duduk dekat station, train station tu tak apa. Ni 20 jam duduk dalam gobok kereta api tu. Ya ke? Perjalanan dia 24 jam dah. So kita dah delay 20 jam, so jadi 44 jam lah duduk kereta api tu. Dalam kereta api tu. Bayang lah. Tak ada bilik mandi apa semua. Kena gitu. tengok ni. So, bila tayangan dia? Dia setiap Rabu lah. So hari ni lah. Hari ni first lah? Berapa episod semua? Dia episod ketiga malam ni. Malam ketiga. Mana 44 jam tu sempat belajar bahasa Beijing tu. Ada sikit-sikit lah. Ada yang tahu juga? Okey, jadi Mak Dan nak tengok Haramain Backpackers dekat Astro Oasis. Astro Oasis. Setiap pukul berapa? Tak, pukul 7.30 7.30 malam, ulang 9.30 malam. Malam ni tayangan dia. Malam ni tayangan. Episod ketiga. Episod ketiga. Okeylah, jadi sepatutnya nak ucapkan terima kasih pada Mak Dan datang sini. Ini unik lah ni. Betul lah Mak Dan. 1 in million lah. Betul. Handsome orang dia. Ya. Mak Saleh tu. Mak Saleh celup. Tanya sikit, tak ada nak balik negara asal ke? Maksudnya family masih kat sana kan? Family semua kat sana lah. So biasa kita setahun sekali lah kita balik. Ada balik lah. Ada. So biasa family mai sini setahun sekali, mak ayah mai sini setahun sekali, saya pun balik sana setahun sekali. Okey. Dah terperanjat dah orang dah boleh cakap Ganu. Tu dia kejut kok. Dia suka dengar tapi dia tak faham. Dia tak faham. Macam dia pun tengok program kita kat Oasis kan. Tapi dia suka tengok tapi dia tak faham. Dia nak try Google Translate tak jadi kau. Nak translate dah macam Ganu, Google Translate tak jadi. Tak lupa dia. Okeylah, kami ucapkan terima kasih pada Mak Dan kerana sudi. Thank you. Menemani kami pagi ni. Betul. Semoga sukses Mak Dan. Amin. Terima kasih dengan syuting, dengan awak punya hidup juga. Live dia. Okey, jumpa lagi. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, nanti di jam 9 kita akan sambung lagi turunkan Sepatu Sinar. Selamat pagi, Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan Sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh Kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Asana Johor Bahru. Okey, apa yang suka sangat ni? Tak, Rahim ni, aku pegang gitar dia gelak. Aku buat ni dia gelak. Aku Kenapa? Dah, lupakan dulu. Lupakan dulu. Ini sekarang ni NTAT nak tahu ceritanya tadi dah beritahu Ratu Anak-Anak Ratu Anak-Anak. pasal apa Ratu Anak-Anak dia bukan yang kecil-kecil. bukan. Dia besar. Okey. Ratu Anak-Anak boleh hidup selama 500 tahun. Weh. Dan menghasilkan 30,000 telur setiap hari. 500 tahun dia boleh hidup. Weh, banyak APF dia ni. Banyak ni. Apa ni? Yelah, 500 tahun. Koyak aku. Kelakor sangat lah dia. Kali macam tahun APM baru tukar nama Jeb. Dah macam nama keluar dah. Tapi memang unik kan? Yelah, lepas tu 30,000 telur setiap hari. Nampak. APF ada berniaga pula telur. Itulah anak-anak. Itulah Anak-anak. uniknya Tapi, Ratu dia. Itu Ratu. Alanai kalau kau buat rumah ke apa ke, kau kena sembuhkan dulu supaya dia tak naik tau. Memanglah. Dia ada ubat dia. Ada ubat dia. Boleh panggil orang. Kau katalah macam tak tahu di dalam tanah, dia pancit dalam tanah Ya. supaya dia tak naik. Ya. Betul. Pasal dia bahaya. Dia tak nampak tau anak-anak ni. Yelah. Kita tengok macam rumah tu okey je. Tapi kalau dia dah ada Alah, dalam, kadang-kadang. Tapi batu dia tak boleh makan.
Betul lah. Dia kayu paling dia Kalau kayu. batu dia makan belum lumba gigi besar perut. Tapi lah rumah mesti ada kayu. Yelah. Kadang-kadang bunyi je Lepas tu luar cantik tapi dalam kosong. Dalam kosong. Ya, Sebab betul. tu aku tak berani bawa Swab pergi hutan. Takut Kenapa? anak-anak makan. Ingatkan kayu. Dah lah aku nak dengar lagu kalau Belatan macam dah itu. kena makan tu. Belatan dah kena makan tu. Diam. Kejap lagi pancik obat tu, dengarkan Nantikan Pancik isyarat obat tu memanggil untuk jalan-jalan hidung. sepatu Sinar 2.0. Aku buat tak tahu je. Sepatu Dia Sinar. rasa muka- Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Jeb, Syuib dan juga Rahim. Jalan-jalan sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana, Johor Bahru. Okey, sepatu Hello. Siapa yang kami nak hello hari ni Kita try tengok. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya cakap dengan mak tak? Mak, sekejap. Hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maknya Fatihah Ya. Boleh tahu namanya siapa? Nama Zarina. Zarina. Selamat pagi. Selamat pagi. Pergi mana tadi? Pergi kat belakang. Kalau duduk kampung macam tu lah. Oh, buat apa? Duduk kemas-kemas dekat belakang. Sampah-sampah belakang. Oh, ayolah vacuum lah apa-apa abuk-abuk kat tanah. Boleh. Upin buih. Ha? Cuik ke? Ya. Oh, lu. Shoaib ada, Jeb ada, Rahim ada. Semua Betul lah. je hari ni. Betul. Betul. Sepatu Sinar ni. Ya ke? Tadi, Boleh ke? tadi Mak Dan ada, Mak Dan dah ada dia. Tak payah beritahu semua orang. Okey. Dengar. Katanya Dengar hari-hari. Terima kasih. Alhamdulillah. sebab itulah kita Selalu dah dengar. sebab tu kita orang call. Terima kasih lah. Sehat ke? Sihat, Alhamdulillah. Penat dah tak boleh cakap. Oh, tak boleh cakap. Tak boleh cakap, cuba nyanyi je lah. Seronok sangat. Oh, seronok sangat. Alhamdulillah. Terima kasih lah banyak. Berilah ucapan ni di kesempatan ni. Tak ucap, tak tahu nak ucap apa. Seronok sangat. Sama tu Jeb lah. Okey, kalau macam tu nanti berapa hari bulan kita pergi ke Kedah. 27 hari bulan. Kita jumpa di Alok Start nah. Halo, Ustaz. Kita Kalau jauh sangat, tak boleh taping. Assalamualaikum, selamat pagi Jeb, Syuib dan juga Rahim. Ya, jalan-jalan sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh kawan Food kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana, Johor Bahru. Bila? Okey. Sabtu ni. Oh, Sabtu ni. 20 Ogos. Okey. Nak Aku apa pergi lagi tak? tanya? Okey, sekarang masanya untuk jalan-jalan sepatu Sinar yang dimeriahkan oleh kawan Food. Kita bersama dengan pemanggil terpantas. Namanya Noli. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Noli. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, ini kalau awak berjaya jawab soalan ni, Dapat awak 200 lah, Noli. yes, voucher tunai 200.5. Okey. Okey, awak dah tengok belum video lip sync Bo. dekat Facebook Sinar sekarang ni? Dah tengok dah tadi. Lain yang mana? Kak Bet. Kak Pek. Okey, bagus. Okey, kalau macam tu, ini dia soalan dia, kena jawab dalam masa 20 saat Soalannya, siapakah penyanyi lagu asal Bo Bo Bo? Dalam video tersebut. Tahu? 20 saat. Apa tak nama? Apa ya? Macam lagu ni? Bo. Ada tak? Tak tahu. Tak dapat ni, alam. Penyanyi asal lagu Bo Bo Bo. Bobo. Memang susah soalan ni. Tak tahu Tak tahu. Okey, maknanya kalau awak tak tahu tak dapatlah. Saya bagi tahu jawapannya Hamidah Ahmad. Itulah penyanyi asal lagu Bo Bo Bo. Oh, kita pernah tak ada rezeki macam ni. Yelah. Okey, terima kasih Noli. Hamidah. Okey. Okey, bye. Hamidah, Rasidah, jalan dah. Susah kalau ini soalannya. Yelah. Aku ingatkan nak tanya apa ni, buah tomato ke. Kan dekat gambar tu. Kat gambar tu ada buah pisang tu. Semua ingatkan nak tanya tu. Tamu. Dia orang ni pun soalan. Alah. Okeylah. Yang lain terus saja bersama dengan kami sepanjang minggu ini untuk jalan-jalan sepatu Sinar 2 dimeriahkan oleh kawan Food. Senang, sedap, suci dan sedia dimasak dengan mudah dalam masa yang lebih singkat. Okey, terus sama kami sepatu Sinar. Zlin, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jeff, sihat Jeff? Ya, Alhamdulillah. Rindulah dengan ini. Nampak dek. Kau buat aku macam yes pula. Kalau pendengar nampak muka hang ni lain macam mana ni? Berseri Nasib baik tak nampak Okey ni Ustaz. Ada satu soalan ni datanya daripada Nur Munira. InsyaAllah. Dia cakap macam mana atau bagaimanakah cara untuk kita menghadapi ketua yang berat sebelah dengan pekerja bawahan dan suka mengata tentang kesalahan setengah pekerjanya tanpa menegur secara personal. Ini masalah kepada bagi mereka majikan-majikan atau pihak atasan pada saya yang tidak ada akhlak. Sebab menegur ni kena-kena ikut keadaan. Bukan boleh sembrono main tegur mentang-mentang kau ada kuasa, kau ada pangkat jawatan, tak boleh. Sebab kalau ketua yang tidak ada semangat kesetia kerjaan ataupun kesetia kawanan, maka dia rasa dia ni dialah hangko, kalau korang ku tak ada ni kau jangan harap dia kerja dengan aku. Kita tak tahu suksesnya kita kerana orang bawahan. Lepas tu kita mungkin isteri kita tak kerja, mungkin Sarah mungkin tak kerja, duduk di rumah contoh jaga anak-anak. Jangan kita ego kau buat kerja, aku terus pergi buta dan berambut diri dekat Astro. Kau sedap ni duduk kat rumah. Tak boleh sebab rezeki tu kadang-kadang mari pada dia. Betul Ustaz. Punca dia. So tapi timpur rezeki atas kita. Macam saya lah, anak saya 7 orang contoh dia. Isteri Alhamdulillah ada seorang. Jadi maknanya lain macam bunyi kan. Jadi maknanya saya tanya, you duduk di rumah, I punya teruk kekang mata, I pergi sana tu Malaysia ni, you buat apa ni? Macam tak boleh. Sebab pada jangan ego dengan apa yang kita ada. Betul. So mana kita yakin setiap kerjaan kita ni orang bawahan yang bantu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, kullu dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya atau kama qala. Setiap agama tu ada akhlak. Setiap agama ada akhlak dia. Yalah. Tak ada agama yang benarkan benda-benda yang karut-marut macam ni. Jadi akhlak dalam Islam kata Nabi SAW ialah malu untuk buat benda yang tak sepatutnya. Jadi kalau boleh marah ke orang di depan orang, maka dia tak gentleman. Jadi maknanya nak marah kawan, nak marah anak, contoh-contoh lah kan, marah guralin cerita lah, nak marah geram isteri, panggil dah masuk bilik, sembang elok, I tak boleh lah you buat macam ni. Kenapa tak boleh buat? Kenapa tak berani? Jadi bagi mereka yang kena tegur, jangan simpan dendam. Sabar je lah. Kalau berani ngabah dia, bos boleh tak I nak talk something dengan you. Silakan. Jom masuk bilik. Saya buat pengalaman saya buat macam tu. Alhamdulillah settle problem, solve problem. Masih tak ada kesumat, tak ada dendam sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ni. Ini kena ingat. Maknanya kita yang ditegur, yang dimarah begini kena sabar banyak bagi kita bekerja dengan orang. Jangan melawan, tak tu pasal lama rezeki kita wallahu alam. Wallahu alam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Selamat pagi. Masih lagi Jeb, Syuib dan juga Rahim ya. Jalan-jalan sepatu Sinar 2.0 dimeriahkan oleh Kawan Food. Kini kembali rebut peluang untuk memenangi RM3,000 di setiap lokasi. Jumpa anda 20 Ogos ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Jeb pun dah bermain kita sambil bernyanyi-nyanyi. Maknanya kita dah di ujung jam 9 dah Rahim. Dah selesai dah tugas kita. Mungkin kita boleh tinggalkan sesuatu untuk perengah ni. Boleh lah. Apanya? Dengan lagu background yang Melayu ni Apa? Hidup adalah kenikmatan saat anda menyadari betapa indahnya ciptaan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Subhanallah. Betul tu Yim. Okey, jadi kalau ada salah silap daripada kami hari ini, kami mohon maaf. InsyaAllah besok kita jumpa lagi 6 pagi sekejap lagi bersama dengan Kak Bet. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah.